Gastrik memang tak boleh puasa tanpa ubat ke? Sebenarnya ramai tak tahu. Ada cara semula jadi yang bantu perut lebih selesa masa puasa, terutamanya waktu sahur. Salah satunya amalkan air nabis iaitu rendaman kurma dalam air kosong sekurang-kurangnya 8 jam. Air ni bukan sekadar infus water biasa tapi ia kaya dengan gula semula jadi yang lembut pada perut, ada serat larut dan bertindak sebagai prebiotik yang bantu baikkan bakteria usus. Bila minum masa sahur, ia bantu stabilkan tenaga dan kurangkan rasa pedih atau perut kosong melampau sebelum tengah hari. Kurma pula memang makanan sunnah yang mudah hadam dan tak terlalu merangsang asid perut berbanding makanan pedas atau berminyak. Caranya mudah saja, rendam 3 biji kurma yang dah dikoyakkan dalam segelas air masa berbuka, biar semalaman. Sahur esok paginya, minum air tu dan makan sekali kurma yang dah lembut tu. Tapi penting juga elakkan sahur terlalu pedas, bergoreng dan minuman berkafein sebab itu yang selalu buat gastrik semakin mengamuk. InsyaAllah dengan pemilihan sahur yang betul, pesakit gastrik pun boleh cuba berpuasa dengan lebih tenang dan selesa tanpa terlalu bergantung pada ubat. Asalkan keadaan masih terkawal dan tak kronik, baru tahu pasal ni, jemput kongsikan kepada yang lain.